225. Place your contract in the care hatch and collect your employee card. Tak dalam tu Lepas tu? Ni apa? Masukkan ke dalam mesin. Masukkan ke dalam mesin daftar masuk. Kat mesin daftar masuk tu mana? Ini Wih, adikku ni jelek sekali. Di mana? Sini kan? Sini kan botol susu kan? Ni baik kau tak lari tau. Kau selalu kalau orang nak bagi susu kat kau mesti kau lari. Adik nak cerita kucing ke adik? Duduk dan ceritakan satu padanya. Aku nak cerita apa? Dia dah tak ada. Kau tengok budak tu. Kecil-kecil menyusahkan orang. Weh? Oi. I wonder if you know how we live in Tokyo. Because ini pati beli dan makan dan nantinya nak cepat ya. Macam mana aku nak kat Dini? Wah, kau main tolak pula. Kenapa sekarang baru kau cakap? Kenapa kau tak cakap? Kau sepak je lah senang. Kalau boleh sepak dah lama sepak dah. Oi, apa tu? Apa dia ni? Minyak? Kita ambil minyak. Kau sedap main sangat kan? Tuang atas dia ke? Sekejap, aku tunggu Tamin datang. Tak boleh. Tuang kat lantai baby tu nak gerak. Okay, sekejap. Padan ke kau? Itulah orang tu cakap jangan seronok sangat. Kau tak payah pada aku macam tu. Ulat gonggok. Tengok ni, ulat gonggok. Hantar bayi tempah label. Hantar? Letak dalam ni hantar? Kan? Tak boleh buka. Sekejap. Ya. Sabar. Aku kena bungkus dia ke? Kena ambil ni. Pistol label. Nak tembak apa ya? Labelkan bayi. Tembak dia ke? Pistol? Tembak. Macam tu. Macam tu. Kejap. Aku tak tembak kepala dia lagi. Kejap. Kepala. Belakang kepala dia tak lagi ni. Aku FOMO. Tak boleh. Aku kena tutup semua. Jangan banyak sangat. Letakkan bayi. Apa tu? Bersedia untuk ketibaan dapatkan vacuum di bilik simpanan. Ada budak lagi ke? Aku kena jaga budak lagi ke? Kita sedut mainan dia jap. Jaga adik kita, nanti lagi dah. You rumah coda pop, mandi tu coda pop. Report to the care hatch. It's time. Kita dah ada anak baru. Dah ada anak baru. Apa tu? Siapakah kanak-kanak itu? Ambil rekod. Letak rekod. Lepas tu? No. Bukan biasa-biasa. Nak mari pun kenal lagu. Apa ni? Hello? Siapa di dalam? Aku di luar? Apa ni? Anak baru ke? Baby baru ke? Bismillah. Excited ni. Harap-harap bukan anak setan kan? Tapi kalau macam ni memang macam anak setan. Punya besar tu kita tak perasan, malah aku tahu. Kita buka Tolonglah kali ni bagilah perempuan ke, yang lawa-lawa ke. 1, 2, 3. Tidak. Bukan aku dah jaga ke budak ni tadi? Bawa bayi ke katil? Bapak dia lah.
Aku ingatkan budak baru. Botak ni lagi. Dah. Tamat cash anda dah daftar keluar. Tak kad. Lepas tu? Macam biasa kita ambil berkat. Lepas tu kita dapat sini. And then? Lepas tu kita balik. Pulang ke rumah. Okay, lepas tu kita pulang ke rumah. Cak, aku tak puas main benda ni. Tak boleh label pula. Tak mana. Kita balik. Dah balik belum? Kita ke mana? Pergi lift. Tolonglah jangan ada benda kat belakang. Jawab telefon. Kita kena jawab telefon dulu. Mana Yang ni Sekejap. Sekejap kita jawab telefon dulu. Jawab telefon. Hi, would you like to send another set of the we sent last thank you, bye. Tu je. Ini boleh pilih Julian Perice, Hazel Sterling, Olivia Gay. Olivia Gay? Boleh ke dia ni? Julian Perice tenang dan lembut. Pelanggan suka untuk mengingati Julian. Mudah menyerah di bawah tekanan. Tak boleh. Dia tak boleh. Tidak takut menghadapi cabaran yang mendekati. Ini boleh kan? Ambil yang ni ke ambil yang ni? Hazel Sterling ke atau Olivia Gay? Dia macam tak boleh dia ni. Ini macam okey sikit. Paling bawah ke? Sumpah paling bawah Sumpah paling bawah tak boleh. Pilih saya. Boleh ke Syifa? Ya, inilah. Macam bagus. Plot 991. Saya telah menemukan puncanya tapi terlalu banyak bahaya untuk pergi bersendirian. Siapa ni? Nicholas. Sekejap. Bismillah. Okay, macam biasa, hari ketiga mula kasih panda daftar masuk. Dia marah aku. Tak. Bagus tak dah ada ni penyambut depan pintu. Mantap. Cantiklah comel. Aku baru je puji tadi kot. Mana kau? Apa ni? Bermain dengan bayi. Ui, apa ni? Apa mu duduk atas tu, dik? Turun, dik. Bahaya, dik. Jatuh kau kan jadi lempeng pisang kau, dik. Main dengan bayi? Blok ni boleh ambil lah. Aku tahu nak buat apa. Kau sangat sangat dia kat atas tu kan? Kau ingat kau siapa? Mak bapak kau bayar aku pun untuk jaga kau je tau. Ni bapak kau! Ui, astagfirullahaladzim. Selamat pagi. Nikmati ganjaran anda. Apa ni? Oh, celebrate kita ke? Dia nak celebrate kita ke? Ambil kaki anak. Masak sabar le. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. Buat apa ni? Weh, na kena kita Selamat hari jadi. Duduk Selamat hari. Buka idea. Agak-agak idea apa ya kita dapat je. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Apa tu? Lah. Company bukan main punya kaya. Bagi makan apple je. Apple je. Apple pula apple lah. Bersyukurlah sikit. Makan apple. Sekurang-kurang yang ada. Apa tu? Tak bersyukur. Bukan tak bersyukur. Kita dia Ui, aku nampak tak tadi tu. Keluar dari bilik. Tanah. Keluar dari bilik. Apa itu? Tak tahu. Syifa kot. Aku nak datang, aku tak bagi tahu Syifa. Ui, kau nampak tak tadi kat situ tutup? Nampak? Cuba ikut dia. Dia tak ada. Cahaya bawah data dia dah hilang. Macam mana saya nak gitunya? Sekejap. Bagi aku cek dulu. Okay, aman. Okay, aman. Lukis gambar yang cantik. Apa tu? Assalamualaikum. Adik. Kalau ada memang taklah kita ikut.
apa ni? Gunakan canvas. Nak lukis apa ni? Hitam, putih. Saiz berus. Boleh lukis lah. Sumpah dah aku minta Dah. Doki. Mantap lah Doki. Doki mantap lah. Ui. Apa tu? Kau tengok. Effort tak effort aku lukis Doki. We have another arrival. Eh? Stop what you're doing and report to the care hatch. Apa ni? Gambar baby tu lah. Lah, ya ke? Tak kita awal-awal pun. Kita nak dapat kawan baru lah adik. Bersedia untuk satu lagi ketibaan. Satu lagi ketibaan? Adik ada kawan baru adik. Sonok tak? Adik ada kawan baru. Sonok tak? Adik ada kawan baru adik. Duduk bawah kau. Kat sini. Tak ada kot. Skin tak boleh gerak. Astaga. Sumpah lah. Hias lah korang. Another glorious addition to our family. Apa benda kau borak ni? You cannot see the tree. Curious. Make sure they are both Developer kau borak benda developer. Kenapa dua pipi ni? Dia sambung balik yang tadi. Dia sambung balik. Sebab aku tak checkpoint yang tadi. Ada checkpoint ke? Tadi yang ni. another Tu checkpoint dia. Yang ni you're doing and report to the care hatch. Kita kena ambil lah. Kena buat apa tadi? Okay, macam tadi kita ambil benda ni. Kita pergi balik dekat tempat apa tu? Ini apa nama dia? Pemain CD Kita letak sini. Betul? Tonton dengan kagum. Kena surprise je tadi ya? Tak payah. Aku dah nampak dia tadi. Tai, aku tak nampak benda dia tadi. And still, you cannot see the tree. Okay, macam biasalah. Kita cepat Make sure they are both well fed. No Cepat favorites. Aku kena cepat Nak kena mengambil botol susu untuk dua jebalang ni. Beri bayi makan, ambil botol susu. Okey. Botol susu mana? Sini lah. Ada 2 botol susu. Satu. Boleh campak bawah tak? Campak bawah aku tak payah nak terbalik. Boleh? Mantap. Kita ambil lagi 1 botol. Sebab botak tu ada 2. Turun bawah sekejap. Wih. Jangan. Kenapa? Astaga naga. Mana budak kecil tadi tu? Geramnya aku. Kau jangan sampai aku buat kau punya kepala di pada rambut tak, adik? Dia ada kat atas. Kat atas? Ada kat atas? Kalau aku tahu tadi. Kalau aku tahu tadi. Tak adalah aku susah-susah nak turun bawah. Kau ni memang kecil-kecil nyusah korang kau ni, dik. Geramnya aku. Penat je. Itulah pasal. Kalau aku tahu aku buat naik atas tadi. Kalau aku tahu aku tak buat turun bawah tadi. Buat apa aku naik atas sini? Aku di sinilah. Kurang ngajar. Dasar kampret. Botak. Mana Putai? Asyik baik Putai. Kau ni kenapa? Apa tu buat muka tak bersalah pula kau ni? Ini pula. Interesting. Apa ni? Dudukkan dia dekat atas kerusi bilik staf. Kerusi bilik staf kat mana ya? Kerusi bilik staf mana ya? Bawah Kat bawah ya kot yang bunga-bunga tadi tu kot kan? Sekejap. Nampak Putai ya? Kat sini bukan aku nak duduk. Yang ni Adik bawa apa adik? Adik bawa apa tu? Yang tombok sekejap lagi kau. Sekejap ambil botol susu dulu. Tak payahlah ikut aku. Hey, you stop there. Don't you dare. Bapak gola.
Delay makan apa tadi? Ini Oi? Oi? Kau kenapa, Dik? Dik? Dik kenapa, Dik? Aku dah buat salah ke, Dik? Apa ni? Lepas tu bagi dia susu. Tak mau yang ni. Dudukkan dia atas kerusi bilik staff. Kerusi bilik staff mana? Tak boleh. Bilik staff kat mana? Aku lupa. Ingat lupa. Bilik staff mana? Tempat duduk. Oh, tadi. Faham. Okey. Jangan marah. Yang ni. Duduk situ dulu. Okey. Sekejap. Kita ambil botol susu kejap. Adik nak pergi mana, adik? Hana, adik. Adik. Hana, iya. Nak bagi nama apa? 2 botak ni. Takkan aku nak panggil botak je kot Panggil nama apa? Tidak mahu ini. Sabar dulu. Sabar jap nak kat pintu. Kau ni Atatilah Mada kau nak duduk sini juga. Kating kau lah, dik. Ini kan? Janganlah pandang aku macam tu. Ali dan Jin. Bukan. Jamal Jamil. Jamal dengan Jamil, ya? Ya, Jamal dengan Jamil. Aku nak tahu macam mana ni, ya? Macam nak bagi? Sekejap. Tak boleh nak angkat dia dah. Ambil makanan bayi dalam peti sejuk. Lain kali banyakkan baca arahan. Jangan tahu bertanya ada. Ini? Ui? Hazel Sterling, ini bukan pengasuh yang kita panggil ke? Oh, ini makanan bayi. Kau nak ini Makanan mesti dipanaskan. Cerewet betul lah budak ni. Aku perhati kau dekat situ tau. Apa dia cakap tadi? Aku tak fokus. Okay, boleh makan benda tu. Anda terlupa untuk suap dia. Sejak bila aku makan? Hati-hati melekuk pula meletup. Adik sini, Dik. Dik tolong, Dik. Dik jangan lari, Dik. Yang mana aku nak kena bagi makan tu? Yang botak tadi tu. Aku kena pergi bilik tadi lah kan? Kan? Dia pun sibuk-sibuk juga. Makan? Dia kan tak bagi aku makan? Boleh? Jamal ikut tu. Jamal. Lalu? Dia tak nampak aku makan dia punya kan? Makan sikit tak ngaruh. Sikit je. Makan sikit. Kena pergi bilik dia lah. Kena makan sikit lah. Dia tak tahu. Siapa yang suruh aku makan tadi? Kau dengar? Cari jalan masuk ke bilik staff. Kena buat apa ya? Ada kunci ke? Tak habis-habis mengentan budak tu. Cepat letak kereta. Ni. Oi. Apa ni? Apa ni? Boleh dipaksa buka. Paksa buka? Tak boleh buka pun. Ambil big zoom. Sekejap. Kita kena buka pakai apa ni? Ini boleh buka pakai ni Smart girl. Amazing. I'm proud of you. Cari jalan masuk ke bilik staff. Panjat ke atas. Sumpah boleh panjat atas. Apa ni? They are watching. Sini kan? Apa benda tu? Ada laluan lah. Pergi mana satu lah? Sini ke sini? Sini ke sini? Ke kanan? Ikut robot tu. Sini. Jalan terus. Boleh jatuh ke? Straight Sekejap, ada belakang aku. Aku dah risau ni. Bapak kau. Sakit belakang aku siau. Tak apalah, kawan-kawan ni kita dah masuk kan. Mana budak tu? Ui, bilik dah tak upo bilik lah. Tengok bilik dia. Sekejap, mana adik tu? Apa tu? Ya Allah, Bapa.
Wah, besar. Apa benda kau makan, dik? Astaghfirullahalazim. Susu siapa kau minum, dik? Bapak besar kau, dik. Sekejap, kejut dia. Dia marah kau. Ui, sumpah dah teruk dah. Sumpah tempat ni dah teruk. Tak macam mula-mula aku daftar masuk tadi. Ya, aku takut lah nak keluar. Mana budak tadi tu? Gelap sangat ni. Tamat ke Shifanda dah daftar keluar? Tak boleh keluar. Kena masuk atas balik ke? Sini kot. Situ tak ada pintu kan tadi? Sini. Sini. Oh, ini bilik tadi tu. Aku bagi nama bukannya aku tahu nak bezakan yang mana. Jamin mana satu, Jamal mana satu. Dah masing-masing pun botak. Dan kalau satu seorang tu ada bulu sikit ke? Bulu lebat ke? Bulu nipis ke? Terima kasih tamat terus tak boleh. Aku kena ambil kad tadi tu kan? Sekejap. Kena ambil kad tadi. Oh, did you not get a sticker? Strange. That only happens to incompetent employees. Sleeping on the job means unpaid overtime. Deliver the Tanpa gaji. Tak ada gaji kau kata. For your opinion, the setan is very kacau me. And I very difficult to take care of the babi baby. Ambil kotak. Apa ni? Ni untuk buat pancake kan? Pancake pula. Kau kena letak mana? Dah boleh keluar kan? Hantar bungkusan tu. Sekejap masuk lift. Lift pun gelap nok. Macam mana? Okay. Jangan rosak sudah. Lift jangan rosak sudah. Aku dah balik belum? Tolong kata aku dah balik. Please. Hantar bungkusan tu. Oh, kita kena hantar bungkusan dulu. Okay. Ni rumah siapa pula ni? Sekejap. Ni ke rumahnya? Bukan. Tapi dia kalau boleh lari okey lah sikit kan? Yang ni kot. Saya patut bunyi keloceng. Okay, kita keloceng. Tek. Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth. Hari ke-22. Hari yang baru. Marilah kita lupakan yang semalam yang terjadi. Yang ni adik. Kami bukan bayi-bayi. had a new arrival. The perfect day for a fun fair. Weh? Apa tu? Weh, ada aeroplane. Tugas kita menghiburkan bayi-bayi. Maksudnya kita kena bagi hiburan ke bayi-bayi ni. Lupa. Apa ni? Kenapa? Maksudnya itu puff mengasuh lain. Oh! Itu puff mengasuh yang kita suruh tadi tu ke? Apa nama dia? Hazel Translate? Apa tu? Ni puff orang yang hantar. Oh, jadi bukan kita yang kena. Pengasuh yang kita suruh tu yang kena. Oh, faham. Apa ni? Buat aiskrim? Yang ni. Adik nak aiskrim adik? Jamal nak aiskrim Jamal? Nak ke? Yang ni. Dia suka. Satu lagi. Kita dah bagi Jamal, kita bagi Jamil. Nah. Yang ni adik suka. Aku pula yang suka macam ni. Nah, duduk sini. Nak main sangat kan? Nak main sangat kan? Kau tahu tak betapa penatnya aku jaga kau ni. Nak berhenti mana? Kanan. Nah. Ambil kau terpelanting budak tu. Apa lagi uji kaji yang aku boleh buat Sekejap, satu letak situ. Tak Jamil. Yang mana satu Jamil? Tak tahu. Aku bagi nama je. Aku main ni je. Main bantai je. Apa tu? Yang ni. Ada 3 baby dah. 3? Betul lah 3. Yang ni adik.
Ini pegangan yang ini lagi setan daripada yang tadi tu aku rasa. Jamil dengan Jamal tu dah okey lah. Tambahnya aku nak panggil nama dia apa? Ambil kapal terbang mainan itu. Engkau ni kan, dik. Kau nasib baik engkau anak orang tahu. Kalau kau anak aku memang aku dah pijak-pijak engkau ni. Boleh panjat ke? Nak lompat pun tak boleh. Ambil kapal terbang mainan tu. Kita nak kena pergi mana dulu Ke boleh lompat yang ini? Sekejap, try. Ataupun aku suruh dia ambil sendiri? Tak boleh. Buai. Bagi makan aiskrim, bagi gemuk. Bagi gemuk? Bagi siapa? Sekejap. Oh ya, yang tadi tu aku dah bagi makan aiskrim. Yang ni aku tak bagi. Betul. Tak boleh ambil aiskrim lagi. Ambil bayi. Macam kau kena sengat lemah lah kau, dik. Kejap. Kita cuba. Sekejap. Jamil kejap. Kakak guna Jamil sekejap Lepas tu? Bukan. No. Sampai ke atas pelanting budak tu, no. Siapa terpelanting budak tu, no? Aku kena tak mandi dulu Dia berat sangat ni. Tak terbalik sini Dia kat sini. Mana Jamil? Jamil tolong kakak sekejap Jamil. Ni Jamil. Nanti kakak ubah jujur Aduh. Macam mana ni? Dia ni aku boleh bagi tak? Tak boleh tekan button dah. Letak kurus dulu. Kejap. Baby besar tu ambil. Baru letak yang gemuk. Tak, Bu. Kau first time ni IQ issue. Yelah. Apa tadi? Sekejap. Budak-budak tu dah pergi ke atas. Kau kena pergi atas kejap nak ambil budak-budak tu. Ini letak kanan. Letak baby dulu. Yang kurus dulu. Kurus letak kanan. Betul tak? Kiri. Lepas tu? Boleh Letak Bawa bayi terlebih makan. Nak kena tukar pampers. Alah, busuknya kau, dik. Dah kurus dah. Sekejap. Tukar lampin ke? Astaga. Tukarkan lampin dia. Oi, bapak kau. Oi, ni anak siapa pula weh? Ni anak siapa pula? Tangkap perisik. Ada perisik dekat dalam ni? Weh, kita ada perisik? Kau ke? Kau, dik? Tu. Ini kan? Bukan. Ni. Guna crowbar tadi or something. Crowbar. Sekejap, kita cuba. Crowbar. Itu pun ada. Adik tolong kakak ke adik? Ambil dia kot. Ni aku sudut kau. Ni aku sudut kau. Mantap jiwa. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Sekejap, ni tulisan apa ni? Bawah tu. Satu lagi. No, sibuk betul lah diorang ni. Tak payah kejar, dik. Biar kakak je yang buat. Ini bukan tugas korang. Yalah, dik. Payah tak pasal duit? Aku rasa kena pakai duit ni. Ada pun duit. Tak masuk sini. Bukan dia yang keluar ni. Ni 3. 3. Pandai
Mirun. Ni kakak. Very impressive, 245. Perhaps we misjudged you. Yalah. Adi. Nanti kakak bagi Adi jujurnya Adi. Anda adalah gembira merah. Yalah. Sabar. Kau ni kakak ah. Bagi kakak lalu dulu boleh? Kau ni banyak sangat mek datang ni. Mana? Kacau aku nak buat kerja je. Sekejap ambil pen. Yang tu lah. Bapak bodoh. Korang tak dengar kan? Tak dengar tak apa. Pula pasal. An eventful and Apa benda tiring tadi tu? day. Tuck all three into bed before you clock out. Kita kena bawa budak-budak ni. Alhamdulillah. Aku nak habis In kerja. Nak recognition of makan. your efforts Cukup today, lah. a special sticker has been awarded. Such Tuh. Dah boleh balik dah. Alhamdulillah. Lockdown is still in effect. Please take a seat. A member of staff will be with you shortly. Staff? Kita ada staff yang lain? Sebelum? Dia suruh kita duduk dulu. Sebab dia sekarang ni tengah rosak. Ya, ada benda ke dalam tu? Ui, Syifa lah. Syifa. Habis live kena ban lagi. Itulah pasal. Ada game macam tu. Welcome to Crown Childcare. Lockdown has been in effect for unknown. Ui, apa dah jadi dengan tempat ni? Apa dah jadi, woi? Budak-budak tu macam mana? Aku risau budak-budak tu je. Kalau apa nak setang. Bukan sekarang. Tak boleh masuk. Telefon. Aku kena jawab telefon. Ajak aku kena jawab telefon. Mana? Ni. Moshi. They were supposed to feed him. He needs a... What are you doing out of bed? I need to sit down now. Just send someone right away. Client request pending. Tugaskan pengasuh. Line sitter. Kita kena ambil pengasuh baru. Apa ni? Macam mana aku nak tugaskan kalau dah macam ni? Tak apa tu? Kita ni ambil pengasuh baru. Macam mana budak-budak tu Ini dah tak rupa tempat pengasuh dah ni. Gelap semacam ni. Huh? All has fallen into place. Oi, apa kau cakap? Raja? Raja apa? Apa maksud kau? Cari bayi-bayi. Aku kena cari baby. Aku kena cari Jamal Jabir So'od. Sekejap. Mesti ada kat dalam ni kan? Lalu kena ada dalam ni. Satu dah ada kat sini aku dah cakap Tu mesti So'od. Ya, yang gemuk tu mesti So'od. Dengan satu lagi kita tukar. Satu lagi. Kau tolong jangan hilang. Nilaikan mereka. Ui, kita nak kena nilai tiga-tiga ni. Macam mana kau bezakan? Itulah pasal. Sebab kalau... Ui. Hilang dah. Dah tak ada dah. Lepas ni aku nak mencari ni. Apa tadi? Hijau. Apa tu? Lah, mana budak-budak tadi tu? Ui, bapak kau. Astaghfirullahalazim, adik. Adik yang lena. Jangan bagi kakak sakit jantung, adik. Jangan payah gaji aku nak kena bayar biar hospital pula. Alah, ya Allah. Apa tadi?
Tang. Tang. Salah. Apa tadi? Mantap ah. Yalah adik. Lepas adik pula. Pintu kunci. Astaghfirullahalazim. Sangat sedih kena masuk dalam tu. Kan? Bergegok semacam je. Mana? Hilang? Soat dah hilang ah? Soat dah hilang? Terus aku banyak masuk, takkan aku nak tinggal Jamil dengan Jamal kot. Bismillahirrahmanirrahim. Soat. Bye-bye Jamal. Kakak pergi dulu. Nak cari Soat. Bye-bye. Ni macam aku yang kena nilai pula ni. Ni. Apa tu? Siapa tu? Kau ni? Good morning, 225. Let's clock in and begin your shift. Habis. Wih, dah sengit siap. Rosmah tu salah. Salah. Wih, teruk dah tempat ni, weh. Adik. Macam mana kau boleh duduk atas tu, dik? Ya Allah. Ni siapa pula ni? Okay, standby. Standby apa? Kena kunci. Aku tak boleh pakai kad. Ambil kad pergi je. Boleh. Jap. Masuk kan? That's not your card, 225. Bukan kad aku. Weh, ada masa, weh. Ada masa, weh. Weh. Insert your card into the machine. It couldn't be simpler. Ya Allah. Weh, makin banyak siap dia punya ni. Failure to clock in will affect your sticker allocation. Time is running out. Masalah. Macam mana ni? You can't do anything right. Weh. Kenapa? Ulang balik ke? Korang ada ulang balik ke? Weh, macam mana aku nak cepat? Aku tak tahu kat mana satu. Kita test. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Weh? Oh, tak dekat dah. Alhamdulillah. Ground childcare, nurturing growth every Weh, dah tak apa tempat dah tempat ni. Weh. Pasut siapa pasut? Pasut siapa pula tu? Alhamdulillah tak ada kali kedua. Ya Allah adik. Ya Allah adik. Dinding. Colak bongkok dah dia ni. Di mana? Kunci lagi. Oh sini kat sini. Tak kat sini. Kecilnya. Itulah pasal. Macam besar tahi aku je. Ini budak ni. Lepas tu kena buat apa? Oh, ada air. Siram dia dah. Lima kali. Apa tu? What is that? Dia dah besar lepas tu. Letak air lagi ke? Tak, aku rasa dia elok kot tadi tu. Beri dia makan. Oi. Memang kena bagi makan terus ke? Kita test. Kita jangan usik, biar dia. No. Adik.
Dia tersekat. Ya. Ya Allah. Sekat ke? Kenapa siapa gemuk sangat? Kau tak nak tolong? Yalah, kita tolong. Ya, bapak dia. Crown Chakra reminds you, his growth Wih, demands everything. apa ni? Dia tulis apa tu korang? Pertumbuhan dia menuntut segalanya. Wih? Boleh masuk ke? Tak boleh. Astaghfirullahalazim. Kau nampak tak? Korang nampak tak tu? Aku nak bagi dia makan apa? Aku ke? Weh, aku ke makanan dia weh? Kau hanyalah mimpi saja, jangan. Tolonglah jangan. Lepas tu? Ni mana? Itu bilik staff kan? Apa benda ni? Putar dial? Apa ni? Kenapa? Apa tu? Apa kat cermin tu? Sekejap. Ini nak main ni kena ingatan kuat ni. Aku ni pelupa aku ni. Aku nak main macam mana korang? Apa lagi yang aku terlepas ni? Oh tu. Okey. Jumpa bulat. Kita jumpa yang bulat pula. Yang ni. Yang ni. Last. Satu je lagi. Di sini tak ada. Last pusing je. Pusing Asyik baik dengan cakap. Pakai topeng. Ini bukan muka yang tadi tu ke? Macam muka tadi je kan? Nanti betul dia buka sendiri. Weh? Lah! Itu ke Syifa tu sebenarnya? Weh, bapak kau bodoh! Astaga. Kenapa tak ada siapa bagi tahu aku jangan pergi kat cermin? Kenapa tak ada siapa suruh aku standby? Kenapa korang tak suruh aku standby? Aku ni kalau terkejut memang mencarut saja. Sekejap kita pergi ke depan ni. At last reveals to you. Apa ni? Kau jangan cakap tadi tu mimpi Kau jangan cakap tadi tu mimpi. Pokok raja. Ya ke? Tengok ni. Bengkang semak. Bengkang semak. Labelkan bayi. Okay, kita dah boleh hantar dia dah. Sorry ni, kau tembak Tu pun dia dalam ni. Bye-bye. Dispatch failed. Astaghfirullahalazim. We appreciate your patience. Bos, tolonglah bos. Tolonglah bos. Sumpahlah bos. Sumpahlah. Saya kena jaga dia orang lagi bos. Muka dia berubah lah. Simak email anda. Kita pergi tengok email. Sabar yang ni adik. Sabar kejap. Guna komputer. Ui. Apa ni? Sekejap kita cuba hantar permintaan ya. Sebab tadi pantai kita dah. Apa benda tu? Apa benda tu adik. Kenapalah kau macam ni adik? Alah. Adik nak panjat ke adik? Mana lagi saku? Lagi satu. Aku rasa so odd lah. Tak boleh adik kena duduk di sini. Tak boleh adik kena duduk sini. Tak boleh bahaya. Kita kena pergi tengok so odd. Aku tak boleh Jamal dengan Jamil. Dah start kesayangan dah. Diorang kena duduk diam. Biar aku yang depan dengan so odd tu. Sekejap. Siasat di luar catch. Semua kena kunci lah korang pintu.
Boleh kan? Ni pejabat. Bapak kau. Ni pejabat siapa weh? Pejabat siapa ni? Duduk. Duduk? Sekejap aku nak explore dulu. Bagi aku explore kejap. Di sini ada apa? Ni macam makmal je. Kat sini macam makmal. Ni pejabat Nicholas. Nicholas tu yang burung tu Hidupkan komputer. Aku rasa kita kena minta dekat sini sebab komputer kita tadi dah rosak. Anda dikehendaki menjawab beberapa soalan untuk menyelesaikan untuk konsol ini. Nasib baik konsol. Apakah nama pertama anda? Nicholas? Oh, dia tak terima nama tu. Ambrose? Oh, betul. Ambrose, betul. Apakah fokus penyelidikan anda? Tumbuhan? Pelanggar sumpah. Siapakah yang cuba menghalang kita? Nicholas. Bolehkah anda melihat pokok itu? Ya. Okay, man. Tadi, man. Apa? Apa tu? Apa benda siap tu? Weh, mak kepada tiga-tiga budak tadi tu ada lah. Betul lah, baby tu ada 3, mak ada 3. Iklan ni orang tengah epic moment. Tu lah pasal. Gila lah. Aduh, sakit pula perut aku ni. Aku nak buat apa ni korang? Pergi tengok ke? Asal semua pandang aku macam tu? Janganlah pandang kita macam tu. Halu lah. Oh, nama meja ni Ambrose. Kita kena buat apa ni korang? Tolonglah kau jangan cakap pintu dah kunci. Selamatkan budak tu. Weh, boleh pergi terus ke? Kita pergi terus. Selamatkan adik. Kita pergi selamatkan adik. Kena panjat mula ni. Dia kunci. Aku kena pakai kad ni. Sekejap. Aku boleh panjat. Aku panjat balik. Weh, apa benda pula tu? Ya Allah. Dah hilang lah. Pokok itu. Pokok? Lompat Lompat Raja. Lompat Raja. Udah. Siapa benda ni? Korang, kita kat mana ni? Ni aku kena buat apa ni? Bismillah. Tolonglah. Aku ni cuma kerja nak jadi pengasuh je tau. Aku nak jadi pengasuh je. Aku tak minta lebih semua benda ni. Betul lah cakap. Dia nak kita sertai dia. Ajaran sesat Yahudi dia ni. Maju, jangan belok-belok. Kita buat apa weh? Cari istana je. Dia tengok aku ke? Alah, kepala dia ikut aku. Weh, apa benda ni? Dia memang suruh kita ikut dorang lah. Dia nak kita jadi macam diorang. At last, 225 has awakened and joined us on the yellow path. My devoted. Weh, kucing tu weh. The king turns his gaze upon you. Update sebelum ni, kucing tu ada. From his tree came his children, and we nurtured their growth. We fed their hunger. Now its roots strengthened by their Ini ke yang suara selama ni kat kita tu? Rejoice,
Dr. Arkham, the last remaining seeker, is crushed. The cat gained his trust and led a child to his refuge. Now the world's door has been cast open. The Doctor is alone, adrift in ruin. Nothing will stand against us. Nothing will deny his growth. Nothing will silence his children. Soon, the king arrives. Raja? Raja? Siapa raja? Oh, maksudnya dia bukan ketua lah. Ada raja. Maybe diorang nak hidupkan atau nak bagi raja diorang tu kuat. Oh, jadi maksudnya perempuan tadi tu bukan ketua pun. We're leaving. We are leaving. Weh, itu Nicholas ke? Weh, Nicholas weh. This whole place. Dia nak tolong aku weh. Look at Weh. you monsters. Yellow. Child. All the legs. Get off. Come on. Angkat aku, angkat aku, angkat aku. Angkat aku cepat. We'll fix this. It was the Wait, cat. Nat. It must have been. She was the only. I need to get out of here. I feel Weh. very Get back. Get back. Come on. We can stop her. She doesn't know about you. Cepat, cepat. You ready? We're gonna end this. Cepat, cepat. Wih. Wih, kebak siap. Jadi, kita harap korang enjoy dengan live kali ni. Sorry kalau live kali ni agak membosankan untuk korang